Rasa macam tak boleh raya bila tak ada ketupat rendang. Macam game ni yang temanya esok tiba-tiba raya guys. Jadi kita anak beranak akan berlumba untuk masak resepi rahsia nenek kita. Nak masak lauk resepi nenek kita tu, kenalah letak kad ni sebelah api. Jadi lauk utama dalam kad rahsia akan dapatkan korang 2 points dan lauk sampingan yang kecil ni dapat 1 point. Mudah kan? Jom aku ajar cara setup. First kali, bila buka kotak, korang akan asainkan 3 deck ni, iaitu deck lauk, deck lauk rahsia dan kad mula. Shuffle kad lauk rahsia ni dan bagi setiap player 1 kad. Lepas tu, korang tengok dekat kad mula ni berapa kad korang kena buang untuk setup kad lauk. Untuk 2 player, korang buang 5 kad. Untuk 3 player, buang 4 kad. Dan untuk 4 player, buang 1 kad sahaja. Untuk setup ni, 3 player. Lepas tu, shuffle bagi 2 lauk untuk setiap player. Finally, flip kad mula ni untuk hidupkan api dan settle guys. Jom kita mula main dan masak lauk nenek. Siapa yang last tolong nenek dia masak dekat dapur raya hari tu jadi first player. Setiap turn kau akan buat satu je action mengikut arah jam, player lain akan jalan pula. Satu action yang korang boleh buat tu adalah ambil kad lauk dekat tengah ni dan pilih mana nak letak dekat W ni. Bila letak tu, korang kena letak dekat sebelah kad atau atas kad yang dah sedia ada. Kalau nak letak kat sebelah, korang kena letak dekat sebelah row ni sama ada 2 atau 1 row. Bila tindih tu, korang boleh je tindih mana-mana kad api ke ataupun nak jahat sikit, kad lauk orang lain. Sama juga bila tindih, boleh tindih 2 atau 1 row saja. Kalau kad tu ada banyak yang tindih dia. Bila letak kad tu, ikut rules macam awal tadi, tak boleh tindih fully. Jadi korang tak boleh lah tindih in between kad-kad ni. Because yang bawah ni kalau tindih, dia akan tutup kad tu fully. Dan boleh rotate dulu pusing-pusing, barulah letak supaya dapat lauk yang korang nak kena api. Setiap player akan ulang step main kad ni sampailah kad dah habis dan kita akan pergi final scoring. Jap, jangan confuse tau. Sampai deck habis je, bukan kad dekat tangan habis. Jadi at the end of the game akan ada 2 baki kad dekat tangan setiap player. Untuk final scoring, setiap player buka kad lauk rahsia diorang. Jadi lauk rahsia yang korang akan skor adalah lauk utama ni dan lauk sampingan. Lauk utama akan skor korang 2 point dan lauk sampingan dekat bawah ni akan skor 1 point. Lauk rahsia ni kena sebelah api baru dia akan skor. Jadi untuk contoh ni, api ni dekat tengah, dia akan masak sekeliling lauk dia. Tapi dia tak akan masak lauk yang diagonal. Dia atas bawah dan kanan kiri saja. Orthogonal guys. Kalau api tu lebih, dia tak akan hanguskan makan